Okey Kak, ada tak pengalaman bila Kak dah menguruskan benda tu, yang ni Kak tak boleh lupa lah, dia punya sebelum kisah yang paling seram, kok ada satu benda yang terjadi yang Kak, mungkin sekali dalam perjalanan hidup Kak ni. Okey. Benda ni baru lagi jadi. Ha. Tahun lepas lah baru lagi jadi. Arwah ni daripada orang kita tak panggil orang kita dia orang datang lah, tapi dah duduk kat sini, mungkin dapat kad hijau agaknya kan tu, sebab dia dah boleh diuruskan di forensik kan. Dia daripada rumah, suami dia kata dia meninggal pagi tu dia meninggal. Dia cakap okey, masuk situ pukul berapa pukul 9, pukul 10.30 Pagi. 10.30 malam. Okey, 10.30 malam. Lepas tu akak sampai tu, akak tengok ahli waris dia pun semua bukan orang kita tapi dia orang sesepah lah, bukanlah duduk dekat Melaka, duduk rata-rata. Lepas tu dia dah jadi Zorro. Apa? Mask of Zorro. Dah tutup macam ni kan. Apa hal pelik akak daripada kereta tu. Tengok dia orang 3-4 orang dah tutup hidung macam ni kan. Akak tak nak tak mengaibkan jenazah lah, tapi kita ambil iktibar seboleh-bolehnya kan. Lepas tu arwah ni tinggal kat dalam, jadinya kena ada sesi orang kata buat pengecaman. Arwah ni meninggal pagi, buat postmortem pagi, tengah hari sampailah malam. Postmortem tu 6 jam. Okey, akak faham postmortem. Lepas tu bila dah lah nampak yang macam tu, bila akak masuk dengan kawan, dengan anak, lepas tu yang kawan yang kerja forensik ni lah, dia bagi hint dulu. Dia macam kak dia cakap macam tu, kak komander kau cakap ni kita dah biasa dengan dia, cakaplah betul-betul kan. Cerita tau. Lepas dia tutup pintu. Tu dia pergi apa. Akak pelik, tak pernah dia macam ni. Lepas tu akak ni lah siapkan kapan, tapi ada bau yang dah mula keluar. Lepas tu bila tanya bila meninggal, tak tahu. Haris tu tak tahu. Mungkinlah betul lah dia orang tak tahu sebab dia orang baru sampai kan. Dia orang daripada Mata-Rata. Lepas tu tanya suami dia tak boleh cakap Melayu lah. Kena translate. Lepas tu akak pun masuk.